Device. Okey, device kenapa dia tu nama konten ni semata-mata guna kamera macam ni juga. Rasanya kan? Tapi cikgu semua faham kata kita nak buat konten pun boleh pakai kamera pun apa semua kan. Okey. Device macam cikgu kat sekolah. Device apa yang ada untuk buat konten? Phone, device sendiri ya. Oh. Itu yang jaga dia macam dia suka sikit lah sebab nak cikgu yang ada. Baik. Sebab nak selesaikan masalah masa tadi pun perlukan device juga. Tapi macam mana pun saya akan bantu juga. Ya, gunakan device yang ada di tangan sahaja. Ya, boleh buat konten juga. Okay. So terusnya masalah idea. Macam cikgu nak buat nak dapatkan idea tu berapa bulan? Topik. Topik kan? Kita dah pilih topik tu. Kan? Dah lah kena pilih topik, lepas tu nak kena discuss kan, sesuai tak student, sesuai tak untuk sekolah. Ada sentuh isu sensitif. Dia nak pusing-pusing. Benda tu semua. Kalau content creator lain tak fikir benda semua. Kan? Politik ke, sensitif ke, cerita pasal aib orang ke, diorang benar kita bayar. Tapi kita bawa nama sekolah kan, bawa nama KPM kan, mestilah konten tu kualiti, kena tapik apa semua yang nak memberi manfaat, barulah diluluskan untuk kita publish dekat social media sekolah kan. Okay, itu pun saya akan selesaikan. Apa lagi masalah tadi? Apa? Kemahiran. Okey, kemahiran dari segi apa tu? Kau cari macam mana angle apa semua tu kan? Okey, tak apa, boleh selesai. Lepas tu masalah internet kan? Itu saya tak tolong. Itu nak cikgu sendirilah. Dah lah, tengok pada internet apa yang kita guna. Lepas tu kawasan tu pula kan? Okey. Alright. Okey, kita mula dengan device dulu. Okey. Macam mana pun kami akan bagi tahu juga lah untuk experience gunakan device yang betul, yang sebenar lah ataupun yang terbaik lah kita bagi. Okey. Sedikit lah. Basic untuk kita nak buat konten, device yang digunakan adalah kamera. Okey, kamera. Kami guna kamera ni lah. Mirrorless. Yang kedua kita perlukan mikrofon. Mikrofon tu ulanglah jenis wire ke, jenis wire sistem macam mana ke, ataupun tak guna mikrofon, guna mikrofon apa nama dia? Guna mikrofon phone pun tak ada masalah. Okey. Guna mikrofon pun phone pun tak ada masalah. Okey. Lepas tu kita kena ada monitor lah sebab kita tak tahulah audio tu kita rekod tu macam mana bunyinya. Okey. Lepas tu kita perlukan prompter. Prompter biasanya kalau cikgu nak cakap kan kena hafal skrip tu tak? Kan tak suka hafal skrip kan? Kita ada prompter. Jadi tak perlu hafal skrip. Baca je. Okey. Cikgu biasa edit video pakai aplikasi apa? CapCut lah. CapCut yang free ke ataupun yang pro? Maksudnya subscribe. Subscribe. Okey. Yelah, apa kat sekolah tak ada alat telefon ni, tapi dekat prompter. Okey, dekat aplikasi kan. Kedua prompter saya dah. Tapi dekat CapCut ni ada aplikasi telefon. Jadi hanya pro saja. Okey kan. So dekat je lah bagian tu. Ada. Boleh. Makhluk rosak. Okey. Saya fokus dengan lipas ni saya tak masuk lagi. Saya banyak serta ikat psikofis dengan anak. Kita tahu
macam mana. Okey. Itu device yang okey. Okey, itu device yang kami guna lah. Apa, sebab memang kami hari-hari wajib hasilkan 20 konten sehari. Sehari 20 konten. Ada yang promotion konten pula kita ada jenis free konten. Free konten tu maksudnya konten saja. Konten-konten yang tak ada promosi ke, konten biasa. Ada juga konten yang kepada promosi, kepada sale. Ada juga kami buat. Jadi hari-hari kami kena hasilkan 20 konten sehari. Sehari 20 konten. Bukan, kami memang ada team content creating. Itu salah satu macam mana kami boleh buat kata apa banyak konten, sebab bukan seorang tu buat semua benda. Dia lah shoot, dia lah edit, dia lah kena buat skrip apa semua. Sebab itulah cikgu semua ada kat sini. Kalau boleh lepas ni dah kena ada tugas kerja masing-masing. Siapa buat skrip, siapa yang shoot video. Tapi banyaknya cikgu akan serah pada student lah. Sebab student yang kena tahu dia punya peranan apa kan. Siapa talent, siapa video editor, semua dia kena tahu. Okey. Itu masalah tentang device. Okey. Kalau device yang ada kat tangan kita cukup dengan telefon sudah. Kan, sebab di situlah dia ada kamera, di situlah ada telefon ke, mic pun ada juga dekat phone kan. Kalau kita cakap dekat je lah. Kalau dekat macam telefon cakap apa ibarat macam selfie pun audio dah boleh masuk dah. Cumanya waktu editing nanti lah kita akan buang noise ataupun bunyi-bunyi bising kat sebelah di sekeliling. Itu tak ada masalah. Jadi dengan satu device tu dah boleh hasilkan dah. Dah boleh dapat satu set kata apa device ni kan. Walaupun tak ada tripod tapi tak ada tangan kan. Konten pula bukan kita shoot sejam, dalam berapa minit je kan. Kita nak biasakan video TikTok kan sekejap je, seminit setengah, 2 minit kan. Kalau kita nak post dekat semua social media secara umumnya seminit setengah. Sebab Facebook Reel dengan IG Reel hanya boleh seminit setengah saja kan. Dekat TikTok boleh panjang lah. Tapi kalau kita nak seragam, lebih baik buat seminit setengah je. Okay, itu isu tentang device. Dah selesai? Boleh? Selesai lah. Tadi masa saya tunjuk. Okay. Masa dengan idea tu sekali. Okay. Nak pilih idea, kita pilih bahan. Okay. Sebelum kita nak pergi kepada proses penapisan konten, kita dulu. Kita buat dulu penapisan.